Michael dan Jeff sedang berkemah. Michael menyusun kayu. Dia membakar sehelai kertas dan meletakkannya di bawah kayu untuk menyalakan api. Jeff melihat apa yang Michael lakukan dan berkata, "Kertas terbakar dengan mudah, Michael." Michael berkata, "Ya, kertas adalah bahan mudah terbakar." Ia adalah salah satu sifat kimia jirim. Kebolehbakaran adalah kebolehan sebatian untuk terbakar apabila terdedah kepada api. Satu sifat kimia lain adalah kebolehan jirim untuk berkarat. Besi bertindak balas dengan oksigen dan lembapan. Itulah sebab mengapa karat terbentuk. Sama seperti rod besi yang berkarat ini, Jeff menambah. "Betul, Jeff," kata Michael. "Jirim mempunyai sifat-sifat kimia yang tersendiri. Sifat kimia adalah sifat yang boleh diperhatikan hanya apabila bahan mengalami tindak balas kimia. Suatu tindak balas kimia menghasilkan satu atau lebih bahan yang mempunyai komposisi yang berbeza daripada bahan asal." Michael menerangkan. Seperti besi dan karat yang mempunyai komposisi yang berbeza, oleh itu sifat-sifatnya juga akan berbeza, kata Jeff. Jirim mempunyai sifat-sifat fizik yang tersendiri. Sifat fizik jirim adalah sifat yang boleh diperhatikan atau diukur tanpa mengubah komposisi jirim. Sifat fizik jirim boleh dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria atau dengan mengukurnya, Michael menerangkan. Jeff bertanya, "Apakah sifat-sifat fizik jirim?" Michael menjawab, "Sifat-sifat fizik jirim ialah takat didih, takat lebur, ketelarutan dan kekondaksian haba." Takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Ini bermakna bahawa air berubah menjadi gas pada suhu ini. Takat lebur ais ialah 0 darjah Celsius. Ini bermakna bahawa ais berubah menjadi cecair pada suhu ini. Ketelarutan adalah kebolehan bahan larut, seperti garam, untuk larut di dalam pelarut seperti air. Sebaliknya, kekondaksian haba adalah kebolehan bahan untuk membenarkan pemindahan haba. Jeff berkata, "Ya, saya ingat perkara itu. Bahagian logam kuali adalah konduktor haba kerana ia membenarkan pemindahan haba, manakala pemegang diperbuat daripada plastik, kerana plastik adalah penebat haba." Michael berkata, "Baiklah Jeff, cukuplah tentang sifat-sifat jirim. Mari kita masak makanan kita. Saya lapar."